Assalamualaikum and hello everybody, welcome back to Alien Naga channel. So untuk video kali ni kita nak react kepada satu music video yang actually aku duk tunggu bila lah MV dia nak release. Aku dah dengar lagu ni dah lama dah, tapi tak ada MV ke? And finally dia dah buat keluar MV. So basically hari ni kita nak react kepada Gila Bayang daripada Amma Haikal. Yes, artis baru, artis muda. So, kepada hampa yang mungkin first time dekat channel ni, hai, aku Alien Naga, aku merupakan seorang videographer dan juga editor. Dan reaction aku akan lebih komen daripada segi POV editor, you know, komen dari segi editing, production wise, shooting, framing and all that good stuff. So, without further ado, let's get right into the video. So, yeah, let's go. Amma Haikal. Wow. Ui, terkejut aku. Mana boleh start music video macam tu terkejut aku tengah tengok filem James Bond ke apa ni. Pasal apa? Sorry kalau aku kerak sangat pause. Tapi basically I'm pretty sure dia cuba nak tunjukkan ni macam kat Penang tau basically, tapi dia tak accurate. Sebab aku tahu kat Penang ada this kind of building, tapi dia tak accurate. Tinggi sangat. Building ni tinggi sangat ni. Oh, Gila Bayang. Okay, dia menari. Dance move. Oh, betul lah dia jadi James Bond. Okay, kita ada Elisa DZ kat sini. Ui. Woi, gila lah. Khabar ni atas helikopter, Mat. Woi, betul siap kat Penang. Dekat Jabatan Pulau Pinang. Okay, Elisa DZ jadi dia punya IT lah. Mana ada dapat book ni lah. Bapak dia pun ada dalam MV ni juga. Uish. Gila-gila music video ni. So basically kita start off dengan Amma Haikal lompat ke atas satu bangunan ni. Yeah, I'm pretty sure this is AI obviously. Sebab first of all, aku tahu ni dekat mana ni, dekat Penang, kat Straits Key. And this building is not accurate sebab building ni tinggi sangat. In reality building ni taklah tinggi macam ni. Lepas tu kita nampak cara dia turun, nampak tu. dia turun badan dia straight, Mat, macam tu. Gila. Mungkin sebab ni ada landing kot. Okay lah, fine lah. Okay, lepas tu kita dapat superhero landing kat sini. Lepas tu tiba-tiba dapat call. Ayah dia dalam bahaya. Dia nak pergi selamatkan ayah dia basically. Ada helikopter Exo House, Mat. Ni pun aku rasa AI juga. This one. Oi, gila-gila, Mat. Dia grab into that helicopter. Damn. Yeah, this one. Mula-mula aku ingat ini fake tau. Tapi aku rasa ni betul lah. Sebab jambatan tu dah betul dah. Tapi impresif. Kat mana dia dapat boat ni? Sebab kalau boat ni dekat Penang, aku pun nak try kak. Bapak dia dalam bahaya. So basically ni Amma Haikal, agent. Yeah, this is also AI generated. Okay, muka dia tak accurate. Lepas tu kita ada suspect kat sini dalam 5 orang. Awak suspek 1 dengan suspek 2 muka sama. Lepas tu kita ada victim, Richard Marcos, age 47, businessman, last seen 11 Mei. Okay, memang tengah duk track.
No, batu peringgi. Ini macam pergi vacation je ni. Tak macam pergi mission pun. Oh, dah sampai dah. Oh, masa untuk fight. Wow. Wow. Okay. James Bond nama Haikal. Oh wow. Okay. No. Oh, pergi dah. What? What ni? Okay. Elisa DZ nak jadi heroin ni. Keluar kau peluru. Wow. Wow, nice background. Damn. Macam mana boleh terbakar semua tu belakang tu? Apa yang punca dia meletup terbakar? Okay, so itulah gila bayang daripada Ahmad Haikal. Okay, actually aku faham konsep yang ingin dibawakan. Actually aku pun suka konsep-konsep this, you know, like this special agent James Bond punya vibe apa semua kan. I like that. Cuma yang cara dia punya deliver tu mungkin tak sampai expectation lah kan. Tapi aku nampak lah dalam music video ni ada shot-shot yang gempak juga dia pakai, macam scene dekat atas boat tadi tu. Atas boat ni aku rasa shot ni style gila. Ada storyline dia, aku nampak storyline dia very simple and straightforward, and actually boleh predict. Tapi I don't mind. And lagi satu, in this music video nampak banyak penggunaan AI. Okay, I think some of the shot aku rasa tak perlu pakai AI pun tak apa, actually still boleh buat. Sebagai contoh macam scene dia tunjuk suspect tadi tu kan, aku rasa benda tu still boleh dicapai kalau ada prop apa semua tu. Aku rasa tu akan jadi lagi authentic, lagi best. Tapi yeah, otherwise I like the song. The song is very catchy. Yeah, apa pendapat hampa about this music video? Hampa boleh beritahu kat aku dekat bahagian comments kat bawah tu. And kalau ada apa-apa suggestion untuk what music video should I react to next, hampa boleh komen juga dekat bawah. And kalau hampa suka konten-konten macam ni, don't forget to hit the like, share, subscribe, hit that notification bell and all that good stuff. And I will see you in the next one. Ciao.